Assalamualaikum guys. Kita kali ni kita nak main chicken gun. Tahulah. Chicken gun secret. Chicken gun secret bersama Efran juga. Bersama Efran. Tahu kan cakap yang tu dah tadi. Lepas tu kita main yang Uncle Shawarma. Yang kita jumpa secret ni. Pelik kan? Kita nak teleport dulu tapi aku tak nak teleport. Okay, dapat. Tengah buat video. Sorry lah. Okay. Abang keluar dulu. Jom. Alamak. Kita mati. Abang pause dulu. Aktor Efran. Saya dah sampai. Adik. Itu dia. Aku nampak. Sekejap ya, aku bunuh. Hai. Ini bro. Ya. Dah sekarang pula bro. Let's go. Dia dah mati. Abang, karakter adik rosak lah. Rosak? Sebab adik nak berdiri kan, tapi dia duduk. Oh, ya ke? Allah. Evan jumpa tempat apa? Kawanku. Tempat ni, tempat yang ada handphone tak ada monster tu. Tempat saya rehat tu. Okay, saya punya. Sekarang kan. Let's Mantap. go. Mantap. Misi mana? Aku nak tembak lagi. Aku tak puas hati. Tu dia. Alamak. Let's go. Dah, jom kita pergi tempat lain. Okey. Kejap. Apa jumpa? Alah, saya pause dulu Adik aktor nak kencing. Okey. Jom kita tengok ada apa kat dalam ni. Hey! Efran! Bos, Mafisio. Bye gorilla. Oh ya, aku nak call poli. Cepatlah call. Saya nak call ni. Mana ni aku saya? Bos. Okey bos. Saya dah jumpa dua rahsia dengan abang saya. Cari lagi. Okey. Bye. Okey. Boleh kan? Weh. Ya. Cepat Kau tak tahu Alamak, siren head lagi. Tapi yang ni siren je dia macam ni je. Oh, ni tempat. Ya, saya tengah cari ni. Ini macam ni je. Okey. Pause dulu. Terima kasih siapa yang nak tengok. Bye. Kita akan jumpa lagi Di part 3. ke. Bye.